Walaupun orang kata sampah ni kotor lah, semua tak nak ambil tahu. Betul. Dua, tiga, abang cakap, oh green, pertandingan Recycle Now and Upcycling Now ataupun Recycle to Art 2024 ini akan menjadi program tahunan yang akan terus memberi kesan dan impak yang besar kepada masyarakat. Kita kena usahakan cikgu. Ni cikgu sebenarnya, the change agent adalah cikgu. Kalau cikgu bersemangat, insya-Allah saya yakin anak murid akan ikut. Tengok anak-anak ni. Ini kalau kita bawa pergi bersihkan kampung ke apa ke, memang bersemangat lah, betul tak? Makcik dulu masa sekolah jadi pengakap. Makcik dulu jadi pengakap. Pengakap ni, dan pergi rumah orang kampung lah. Upah dia cuci keliling rumah baru dia bagi 50 sen dia. Tapi bersemangat 50 sen dia cerita. Sebab apa? Sebab cikgu suruh collect duit. Kemudian cikgu kata kita kena tunjuk sikap pengakap yang bagus. Persekitaran kena bersih. Oh sungguh-sungguh rumah sendiri pun tak bersihkan macam tu. Mak kita suruh pun kita kejap lagi mak. Kalau pakai uniform pengakap semangat turun. Cikgu-cikgu buat baju t-shirt ke anak-anak ni. Kami volunteer sukarelawan alam sekitar. Contoh dia. Mari kita buat cikgu, khususnya di negeri Kedah, untuk kita gerakkan perkara ni. Walaupun orang kata sampah ni kotor lah, semua tak nak ambil tahu. Kalau orang tak ambil tahu, kita ambil tahu. Sebab kita lah kena, anak-anak ni semua, anak-anak semua, cikgu-cikgu, mari kita sama-sama dengan idaman. Saya nampak antara orang yang sangat bersungguh-sungguh buat usaha-usaha ni adalah Cik Zaki dan tim dia lah. Ya? Jadi saya harap Cik Zaki jangan patah semangat, terus berinovasi. Cikgu, kalau cikgu buat apa program di sekolah ke apa, kalau perlu apa-apa bagi tahulah saya, insya-Allah saya bantulah. Tak banyak, sikit saya akan bantu cikgu. Jadi saya percaya ini adalah usaha yang bagus, dan saya juga ingin menyatakan di sini bahawa kerajaan negeri mendukung agenda ini, dan saya mengharapkan mungkin tahun depan Cik Zaki boleh kita perbesar dan perhebatkan lagi, insya-Allah dengan perlibatan saya secara langsung dalam menjayakan program ini, insya-Allah. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Recycle Now and Upcycling Now 2024 serta melancarkan pertandingan Recycle Now and Upcycling Now 2025. Wabillahi taufiq.